Jadi ada ujian-ujian yang mendatang dalam kehidupan kita. Contohnya suami meninggal masa muda, masa awal perkahwinan. Suami berpoligami. 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 Kusangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan pula dekat tengah hari. Kusangkakan 1, rupanya 3. Itulah dianya. Lepas tu suami dan isteri mengambil keputusan untuk berpisah, berlaku perpisahan. Jadi suami kalau tidak diambil Tuhan, diambil orang. Takutnya lah Puan. Itu memang kita kena ingat tu. Ya. Jadi perlu ada persediaan. Perlu tahu siapa waris-waris faraid kita. Sebab antara waris faraid suami kita ni, ada yang kita tak ngam tau. Ya. Betul tak? Betul. Contohnya kalau kita tahu, tiba-tiba tahu waris suami kita tu adalah isteri kedua. Yang datang tu ingatkan adik-beradik. Macam tak pernah jumpa lepas tu je kan. Isteri kedua dan anak-anak dia sekali. Ya. So ngam tak isteri pertama, isteri kedua? Ada yang ngam lah. Ada yang kebanyakannya saya nampak tidak